tidak menyedari, Malaysia baru sahaja mencipta sejarah besar di mata dunia. Satu dunia, bukan Arab Saudi, bukan UAE dan juga bukan Indonesia. Bad news guys, ya di bulan Juli full pidato. Sekitar 8.000 WNI ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya guys TMRek TV. Macam mana kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya dan semoga dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi teman-teman yang tengah meniaga nih guys, dan yang tengah mencari sesuap nasi, semoga Allah permudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang tidak terduga-duga guys. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, karena ini yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan banyak bersyukur, mudah-mudahan apa yang telah Allah berikan akan Allah tambah, yaitu keberkahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, dalam kali ini ya, Malaysia berjaya lampaui Arab dan UAE guys. Wow, Presiden Indonesia sibuk pidato guys. Malaysia terus membuat kejutan. Ini menariknya daripada Malaysia sendiri teman-teman semuanya. Malaysia sendiri itu ya diam-diam namun berprestasi. Tidak banyak bicara, tetapi dia banyak melangkah. Itulah Malaysia. Oke teman-teman semuanya, mari kita tonton seperti apakah video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jangan lupa guys, bagi teman-teman yang baru singgah di channel TMRek TV, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan updatean video-video terbaru dari channel ini. Langsung saja kita play, let's go. Datang kembali di channel CM Fakta. Baru-baru ini, Ya, teman-teman, nama Presiden jangan lupa Indonesia subscribe channel Prabowo beliau, guys. Subianto menjadi perhatian ramai selepas timbul pelbagai perbincangan mengenai jadual pidatonya yang sangat padat sepanjang bulan Julai. Bermula pada 1 Julai, 2 Julai, 3 Julai, kemudian 13, 14, 15, 17 Julai dan beberapa tarikh lain. Hampir keseluruhan bulan dipenuhi dengan acara pidato kepada orang ramai. Keadaan ini mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang berpendapat pidato memang penting untuk menyampaikan hala tuju kerajaan. Namun tidak kurang juga yang berpandangan bahawa rakyat lebih menilai hasil kerja berbanding ucapan yang berulang-alik. Bagi kebanyakan rakyat, apa yang benar-benar memberi kesan ialah perubahan terhadap ekonomi, peluang pekerjaan, kos sara hidup dan pembangunan negara. Dalam masa yang sama, perhatian dunia turut tertumpu kepada Malaysia yang terus mencatat pelbagai pencapaian membanggakan di peringkat antarabangsa. Walaupun saiz negaranya lebih kecil, Malaysia berjaya membuktikan bahawa kemajuan bukan hanya bergantung kepada keluasan wilayah atau jumlah penduduk, tetapi juga kepada dasar yang konsisten, kestabilan dan pengurusan ekonomi yang berkesan. Jadi dalam video kali ini di channel CM Fakta, kita akan melihat perbandingan yang sedang hangat diperkatakan, iaitu ketika Indonesia dikritik kerana terlalu banyak pidato, Malaysia pula terus mencipta kejayaan sehingga mengatasi Arab Saudi, UAE dan juga Indonesia dalam ekonomi Islam dunia. Malaysia kecil tapi dunia berdiri menghormatinya. Inilah kuasa diplomasi. Ramai tidak menyedari, Malaysia baru sahaja mencipta sejarah besar di mata dunia. Sidang Kemuncak ASEAN ke-47 baru-baru ini yang berlangsung di Kuala Lumpur bukan sekadar acara antarabangsa. Ia membuktikan bahawa Malaysia mampu memimpin dunia melalui kebijaksanaan diplomasi, bukan kekuatan ketenteraan. Bayangkan, dalam satu sidang yang sama, hadir Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Presiden Brazil Lula da Silva dan juga Perdana Menteri China Li Qiang serta pemimpin dari Eropah, Jepun, Kanada dan negara-negara BRICS. Mereka semua datang bukan kerana Malaysia negara besar, tapi kerana mereka menghormati kehebatan diplomasi Malaysia dan kepimpinan yang terdiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang disebut oleh Menteri Komunikasi, Malaysia mungkin tidak memiliki senjata nuklear, namun cara kita mengemudi ASEAN dalam gelora geopolitik dunia membuktikan bahawa kita sebuah negara kecil dengan pengaruh yang amat besar. Malah, selepas sidang itu, nilai ringgit terus mengukuh, tanda keyakinan dunia terhadap kepimpinan dan kestabilan negara. Tahun 2025 menandakan Malaysia sebagai nadi ASEAN memperjuangkan suara rantau ini sebagai pusat keamanan,
pelaburan dan masa depan Asia Tenggara. Namun, soalnya kini dalam dunia yang syarat dengan propaganda dan perebutan kuasa besar, adakah kita, rakyat Malaysia, benar-benar sedar betapa kuatnya negara kita ini apabila kita bersatu dengan maruah dan diplomasi? Kongsikan pandangan anda, adakah Malaysia sedang melangkah menuju era baharu sebagai kuasa diplomasi dunia? Malaysia diam-diam guys menunjukkan taringnya ya. Kita tahu bahwa Malaysia itu negara kecil guys, tetapi tidak kecil pula otaknya guys. Malaysia meskipun negara kecil, namun Malaysia terus berusaha untuk menyamai guys negara-negara besar. Itulah Malaysia. Malaysia tidak pernah putus asa dan selalu konsisten guys. Maka dari itu Malaysia itu menjadi tumpuan negara guys, dan bahkan sangat dipersoalkan meskipun negara kecil ya. Ya, karena dalam dunia ini guys, yang kita butuhkan itu adalah action, perbuatan, hasil guys. Bukan cuma omong-omong, bukan cuma pidato. Kalau soal pidato, semua orang bisa berpidato guys, tetapi yang dipandang oleh semua dunia yaitu hasilnya guys. Hasil yang sangat penting guys, bukan pidato, bukan janji doang guys. Malaysia termasuk dalam list antara negara yang aman lah dalam dunia ni. Aku tak pasti sama ada korang percaya ataupun tidak. Ini bukan dapat daripada Harakah ataupun daripada media-media Malaysia yang boleh kita bayar lepas tu dia puji kerajaan. Ni daripada GPI tau, daripada Global Peace Index, daripada Australia. Jadi dia orang yang buat laporan ni. Jadi dia orang buat kajian, dia tengok tau, dia bagi skor kepada negara tu. Kalau negara tu tidak ada berlaku peperangan ataupun tidak berlaku kadar jenayah yang teruk dalam negara tu, dan sehinggakan rakyat ni rasa tak selamat, banyaknya senjata api dekat dalam negara tu, dia akan skor buruk lah. Jadi kalau tak ada benda-benda yang macam tu, maka dia akan skor antara negara yang aman lah. Aku sebenarnya macam tak percaya tau, sebab kat Malaysia kita ni pun ada juga kes jenayah apa semua. Tapi kalau nak bandingkan dengan negara lain, dan bila kita tengok laporan tu, rupanya negara lain ni pun teruk, lagi teruk daripada Malaysia. Jadi laporan GPI tu bagi tahu Malaysia ni termasuk dalam negara aman, duduk pada tangga yang ke-12 daripada negara-negara yang lain. Dan di sebelah Asia kita duduk pada tangga nombor 3 daripada Singapura dan juga Jepun. Memang mantap lah. Aku nak ucapkan tahniah kepada PMX dan juga Saifuddin sebagai Menteri KDN kerana menjaga keamanan negara kita sehingga negara kita ni diiktiraf oleh dunia. Jadi benda baik kita sokong, pedulilah apa yang orang nak kata. Malaysia baru saja dinobatkan sebagai ekonomi Islam nombor 1 dunia, bukan Arab Saudi, bukan UAE dan juga bukan Indonesia. Malah jurang Malaysia dengan negara di tempat kedua sangat besar. Persoalannya, macam mana sebuah negara itu hanya mempunyai sekitar 34 juta penduduk boleh mengatasi kuasa-kuasa besar dunia Islam? Menurut laporan State of the Global Islamic Economy 2024-2025, Malaysia berada di tangga pertama dengan skor 165.1 mata. Dengan tempat kedua ialah Arab Saudi dengan 100.9 mata, manakala Indonesia berada di tempat ketiga dengan 99.9 mata. Ini bermakna Malaysia mendahului ranking tersebut dengan kelebihan lebih 60 mata berbanding pesaing terdekat. Dan ini bukan kali pertama, Malaysia sebenarnya sudah bertahun-tahun menjadi rujukan dunia dalam pembangunan ekonomi Islam. Tapi apa sebenarnya yang dimasukkan dengan ekonomi Islam? Ramai menyangka ia hanya berkaitan perbankan Islam. Hakikatnya skop ekonomi Islam jauh lebih luas. Ekonomi Islam bukan sekadar perbankan Islam. Ia merangkumi industri halal, kewangan Islam, pelancongan Muslim dan pelbagai sektor yang mematuhi prinsip syariah. Jadi ranking ini bukan sekadar mengukur kekayaan sesebuah negara. Sebaliknya ia menilai sejauh mana sebuah negara berjaya membina keseluruhan ekosistem ekonomi Islam. Salah satu kekuatan terbesar Malaysia ialah sektor kewangan Islam. Malaysia antara pusat kewangan Islam paling maju di dunia. Negara ini mempunyai rangka kerja perundangan yang lengkap, sistem perbankan
perbankan Islam yang matang serta pasaran Heran guys, sukuknya betul-betul menjadi rujukan antarabangsa. Malah banyak negara datang ke kagum sama Malaysia Malaysia untuk ni, guys. belajar bagaimana sistem kewangan Islam dibangunkan dan dikawal selia. Selain itu juga, Malaysia mempunyai kelebihan besar dalam industri halal. Persinjilan halal Malaysia diiktiraf secara meluas di peringkat antarabangsa. Daripada makanan dan minuman sehinggalah kosmetik, farmaceutical dan logistik halal, semuanya berkembang pesat dan membantu meletakkan Malaysia sebagai hub halal dunia. Sebab itulah, walaupun Malaysia lebih kecil daripada Arab Saudi ataupun Indonesia dari segi populasi, negara ini masih mampu mendominasi ranking ekonomi Islam global. Namun persoalannya yang lebih menarik ialah, adakah rakyat Malaysia sendiri sedar bahawa negara kita sebenarnya menjadi penanda aras dunia dalam ekonomi Islam, atau kita masih terlalu fokus melihat kejayaan negara lain sehingga terlepas pandang pencapaian sendiri? Tulis pendapat anda di ruangan komen. Kalau anda nak tahu lagi info menarik tentang ekonomi, pelaburan dan pasaran kewangan, jangan lupa follow intraday.my. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Bye. Channel CM Fakta melihat bahawa isu utama yang menjadi perhatian bukanlah soal siapa paling lantang berucap, tetapi siapa yang mampu menghasilkan pencapaian yang benar-benar dirasai oleh rakyat. Ramai pihak membangkitkan persoalan bahawa kepimpinan bukan sekadar dipenuhi dengan pidato, kenyataan dan janji. Apa yang lebih penting ialah sejauh mana dasar yang diumumkan mampu meningkatkan taraf hidup rakyat dan membawa negara bergerak ke hadapan. Dalam tempoh yang sama, Malaysia terus mencatat pelbagai pencapaian di peringkat dunia. Negara ini berada antara negara paling aman di Asia dan turut tersenarai antara negara paling aman di dunia. Selain itu, beberapa universiti Malaysia berjaya mendapat pengiktirafan antarabangsa, membuktikan bahawa pembangunan pendidikan negara terus bergerak ke hadapan. Namun, pencapaian paling besar ialah apabila Malaysia sekali lagi diiktiraf sebagai ekonomi Islam nombor 1 dunia, mengatasi Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu UAE dan juga Indonesia. Kejayaan ini bukan berlaku secara kebetulan, sebaliknya hasil daripada pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang telah dibina sejak bertahun-tahun. Salah satu kekuatan terbesar Malaysia ialah sektor kewangan Islam. Malaysia menjadi antara pusat kewangan Islam paling maju di dunia dengan rangka kerja perundangan yang lengkap, sistem perbankan Islam yang matang serta pasaran sukuk yang menjadi rujukan antarabangsa. Banyak negara datang ke Malaysia untuk mempelajari bagaimana sistem kewangan Islam dibangunkan dan dikawal selia secara profesional. Wah, banyak negara yang nak belajar ya tentang kewangan Islam ke Malaysia, guys. Ini menandakan bahwa Malaysia sangat diperhitungkan, guys. Inilah Malaysia yang saya banggakan, guys. Ini fakta, guys. Penuh dengan fakta. Ini bukan sekedar hoax ya, bukan sekedar konten, tetapi ini fakta, guys. Ramai yang ingin belajar ke Malaysia. Selain itu, Malaysia juga mempunyai kelebihan besar dalam industri halal. Pensijilan halal Malaysia diiktiraf di seluruh dunia meliputi sektor makanan, minuman, kosmetik, farmaceutical dan logistik halal. Semua sektor ini berkembang pesat sehingga menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Inilah sebabnya mengapa walaupun Malaysia mempunyai jumlah penduduk yang jauh lebih kecil berbanding Indonesia atau Arab Saudi, negara ini tetap mampu menduduki tangga teratas dalam ranking ekonomi Islam dunia. Kejayaan tersebut menunjukkan bahawa strategi pembangunan, tadbir urus yang baik dan dasar yang konsisten mampu menghasilkan pencapaian yang lebih besar daripada sekadar retorik. Di mata dunia, Malaysia juga semakin dikenali melalui kekuatan diplomasi, kestabilan ekonomi dan keyakinan pelabur antarabangsa. Semua ini membuktikan bahawa kemajuan sesebuah negara lebih mudah diukur melalui hasil yang nyata berbanding ucapan yang panjang. Aha, tengok ni saudara. Jangan main-main. Ini zaman kerajaan Madani. Malaysia dinobatkan sebagai antara 3 buah negara yang paling aman di dunia pada tahun 2026. Saya translatekan siap-siap supaya walaupun faham. Singapura, Jepun dan Malaysia merupakan antara negara yang paling aman di dunia pada tahun 2026. Berita ini bukan dilaporkan oleh Harakah ya saudara. Ia merupakan laporan Time Out Asia. Ini ya, sebuah bernegara nih yang paling penting ini aman, rasa aman nih, guys. Meskipun kita banyak duit, ekonomi pun melonjak, tetapi kalau tidak aman ini apa guna hidup, guys? Ini Malaysia merupakan senarai antara negara yang paling aman, guys. Ini yang sangat penting. Merangkumi the latest Global Peace Index rank Asia Pacific.
Kita berada di kedudukan nombor 12 dunia. Tapi dalam Asia, kita nombor Nomor 3 di tiga, belakang Jepun tiga. dan Singapura. Justru itu, saudara, sebagai sebuah negara yang berada dalam kedudukan kelompok paling aman di dunia, tak salah rasanya kalau kita nak ucapkan syabas dan terima kasih kepada PMX, pada YB Saifuddin Nasution, pada Kerajaan Madani, kerana negara kita ni diiktiraf sebagai antara yang teraman. Iyalah, bukan dari kalangan 20 negara, tapi dari kalangan lebih 200 negara. Bila negara aman, rakyat dapat manfaat, pelancong pun ramai datang, betul. pelabur pun senang nak masuk. Kalau saudara setuju dengan apa yang saya katakan, komen setuju dan share posting ini. Terima kasih. Sekitar 8.000 WNI ajukan permohonan untuk melepas status kewarganegaraan Indonesia. Ini menarik nih. Kok banyak banget orang nggak mau jadi WNI lagi? Masa iya jadi WNI nggak enak? Nggak ini mungkin lah. memalukan guys. Tapi faktanya memang selama 5 tahun terakhir ada sekitar 8.000 orang yang request buat copot status WNI-nya. Ada yang lakuin ini karena pekerjaan, pendidikan, dan juga ningkatin kualitas hidup. Pada pindah ke negara kayak Singapura, Australia, Jepang, dan sebagainya. Semua bisa kamu baca di artikel Tempo yang ini. Selain itu juga ada berita ini nih. Ramai WNI pindah ke Jepang jadi supir bus dengan gaji 50 juta per bulan. Tadinya saya pikir hoax nggak sih ini? Ternyata ini beneran. Bisa kamu cek di video Kompas yang ini. Intinya di Jepang itu lagi butuh tenaga kerja. Kekurangan supir mereka. Karena banyak supir di sana yang udah pada tua. Makanya ada beberapa WNI yang jadi supir-supir di sana dengan gaji sekitar 50 juta. Saya lihat berita-berita kayak gini tuh happy. Karena ada saudara kita yang hidupnya alhamdulillah di sana. Tapi jujur li, di dalam hati ada suara. WNI ya? Nah, bukan cuma Jepang. Soalnya ada juga berita ini. Kaget, gaji supir bus di Singapura tembus 60 juta. Nih gaji supir bus aja segitu. Apalagi gaji pekerjaan lain. Nih lumayan jauh kalau dibanding sama UMR kita yang sekarang. Tapi kita nggak perlu ngiri. Karena rezeki masing-masing udah diatur. WNI juga pasti banyak lah kelebihannya. Jadi kita harus bersyukur. Karena masa iya jadi WNI nggak ada kelebihannya? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Lihat di komen. Hidup cuma sekali malah jadi WNI. 8.000 WNI akan bahagia. 19 juta WNI bertanya bagaimana caranya. Selamat untuk 8.000 orang beruntung itu. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor ekonomi yang bisa bantah saya. Padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik. Sibuk, bulan Juli bakalan sibuk nih kayaknya. Kita akan mendapatkan celotehan-celotehan penuh semangat dari bapak kesayangan kita semua. Karena apa? Karena ini dia. Hampir sebulan, guys, dirangkum oleh stokalfa.id. Ini dia jadwalnya. Sibuk bener. Lebih sibuk daripada Naruto jadi Hokage. Mungkin nih, konten kreator kayak gua, kayak yang bahas politik lain nih kan, bakalan jadi banyak kerjaan. Termasuk para buzzer juga kalian bakal banyak kerjaan. Apa mungkin ini 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan? Oke teman-teman semuanya, video ini sangat menarik guys, dan banyak pengajaran yang kita sudah dapatkan dari menonton video ini, bahwa saya menjadi negara yang diperhitungkan itu penuh dengan konsisten. Harus berjuang bagaimana untuk dipercaya guys dengan negara-negara yang lainnya. Oke teman-teman semuanya, bukan asik berpidato ya. Yang pidato itu tidak menunjukkan hasil guys. Rakyat butuh hasil. Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika korang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan bantu share. Saya Tembrek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.